Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak masak pucuk pakis tumis telur masin ya. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 ikat pucuk pakis warna hijau, 5 biji kuning telur masin, kobis secukupnya. Umi celur terlebih dahulu. Lada, akar ataupun cili api pun boleh ya, secukupnya. Sedikit ikan bilis secukupnya, bawang merah secukupnya, dan bawang putih juga secukupnya, 1 batang serai dan juga sedikit halia yang telah Umi ketuk secukupnya ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat, serta Umi terlupa, serta santan kara secukupnya ya. Umi tak guna semua, Umi akan guna separuh sahaja. Jom kita mula. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita tumis bahan-bahan ni semua ya. Bila bahan-bahan yang kita tumis ni telah layu ataupun telah nampak kekuningan, kita masukkan telur masin. Kita tumis dulu. Kita masukkan kari pakis. Kita masukkan kobis tadi yang telah kita celur tadi terlebih dahulu. Sebab pucuk paku ni kita masak tak lama, sekejap aja. Jadi kobis ni kita celur dulu ya. Kalau kita tak suka masukkan kobis pun tak apa, kita masukkan pucuk pakis saja ataupun pucuk paku ya. Kita masukkan santan. Kita masukkan garam secukupnya, mengikut cita rasa masing-masing ya. Dan kita masukkan sedikit perasa. Dan kita masak lagi dia sampai dia betul-betul masak, baru kita tutup api ya. Alhamdulillah dia dah masak dan dah mendidih dengan cantik. Kita tutup api ya. Dan bersedia untuk dihidangkan. Ini dia hasilnya, tumis pakis telur masin untuk perkongsian hari ini, sesuai dijadikan menu makan tengah hari bersama keluarga tercinta kita ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat mencuba ya.